Salam guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat. Okey, video hari ni aku nak share sikit pasal periya panjang Nombor satunya, cara memilih periya panjang, dan nombor duanya, khasiat periya panjang. Okey, kita mulakan dengan cara memilih Untuk memilih periya panjang yang baik, pilih yang berwarna hijau muda dengan permukaan kulit yang rata dan bergaris-garis rapat tiada kesan lebam, pecah atau berlubang, dan masih kecil jika ingin periya yang kurang pahit. Dari segi warna, pilih warna yang hijau muda, jangan pilih hijau tua. Okey, sekarang kita lihat khasiatnya pula Periya panjang mempunyai pelbagai khasiat kesihatan seperti membantu mengawal paras gula dalam darah, mengurangkan kolesterol, melancarkan penghadaman dan meningkatkan imuniti badan kerana kandungan antioksidan dan serat yang tinggi. Ia juga baik untuk kesihatan kulit, membantu dalam pengurusan berat badan dan boleh membantu mengurangkan risiko penyakit jantung. Walaupun mempunyai rasa pahit, kalau anda tidak suka makan periya panjang ni, anda boleh beli keripik periya ataupun tablet periya panjang untuk mendapatkan khasiat periya. Anda tak perlu makan periya panjang, boleh je beli tabletnya ataupun keripiknya yang tidak pahit, yang baik untuk kesihatan badan anda. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang. Sila like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia untuk dapatkan update video berinformasi dan juga bermanfaat. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang.